Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita di rancangan Marilah Kita Menjaga Kenderaan Kita. Okey, kita selalu duk sembang kenderaan kereta. Hari ini kita bersembang kenderaan besar bas. Ini adalah sebuah jentera bas pengangkutan awam. Sama juga dengan jentera bas yang dekat luar sana. Okey, hari ini kita nak kongsi untuk servis kenderaan bas kita lah. Selain daripada kita servis minyak enjin, kita servis minyak auto, kita servis minyak axle, kita servis coolant dan kita servis greasing, bahagian-bahagian underbody suspension. Ada lagi satu servis iaitu penghawa dingin ataupun aircon. Okey, aircon bas ni sangat penting di dalam sebuah kenderaan yang dikatakan bas ni. Sebab apa aircon perlu servis? Okey, sebab keutamaan diberikan kepada penumpang ataupun pengguna ataupun driver sendiri untuk memastikan keselesaan pengguna sewaktu mengguna kenderaan ini. Okey, servis untuk aircon bas ni pun dia lebih kurang macam kereta juga. Dia ada minyak, dia ada minyak, lepas tu dia ada filter dia. Filter terdiri daripada dua jenis lah. Satu filter untuk aircon system gas, satu filter untuk udara, cabin filter. Okey, cabin filter dengan aircon filter ni, dua-dua ni memainkan peranan yang penting lah di dalam sistem aircon. Okey, untuk cabin filter kerja dia memastikan penyaliran udara di dalam bas sentiasa bersih dan fresh. Itu kerja cabin filter. Kerja aircon filter pula adalah untuk menapis minyak. Dia macam oil filter minyak enjin juga. Sebab kompresor ni adalah sejenis komponen mesin tau. Dia untuk menghasilkan high compress di dalam sistem aircon tu. Sebab tu liquid daripada gas tu dia akan terkena tekanan daripada kompresor ni, dia akan bertukar menjadi sejenis gas untuk menyejukkan sistem cooling coil. Okey, sistem cooling coil tu lah yang akan menyalurkan udara sejuk di dalam kita punya kabin bas ni. Okey, jom. Okey, mari kita mengenali komponen-komponen aircon yang terdapat di dalam sesebuah bas. Okey, di sini adalah aircon unit. Dekat luar ni kalau kita boleh nampak ini adalah cabin filter. Di dalam cabin filter itulah terdapatnya aircon filter iaitu air dryer. Aircon dryer tu kerja dia untuk menapiskan gas-gas di dalam sistem aircon. Okey, dua benda ni dekat sini memang kita kena sentiasa ambil note lah bila nak kena servis. Macam cabin filter ni kita kena kerap sikit servis lah supaya kita akan menghasilkan udara yang nyaman dan fresh di dalam kawasan bas, dalaman bas inilah. Cabin filter ni kalau boleh, kalau kita bagi kapten bas ataupun owner bas, kalau kita dalam seminggu kita dah ada job sampai 4-5 hari, lebih baik kita servis lah. Bila dah habis operasi balik ke bertugas tu, kita ambil masa setengah jam untuk cucikan dia punya cabin filter. Cabin filter ni lah yang akan menghasilkan udara yang nyaman di dalam sesebuah bas. Okey, luncur. Okey, ini adalah control panel untuk sistem aircon bas. Okey, setiap button ni memang kita kena faham lah apa dia punya fungsi dia. Baru kita boleh tahu macam mana nak control aircon bas ni. Okey, ini adalah suhu di dalam bas ni. Panel ni akan memaparkan suhu di dalam bas. Okey, jom kita tengok apakah benda ataupun mesin yang boleh membuatkan udara di dalam bas ini sejuk. Luncur! Okey, kita bersambung kembali. Aircon unit untuk sesebuah bas, dia bukan berada di dalam bas lah, dia berada di luar bas. Kalau kita tuan-puan tengok dekat atas bumbung bas ni,
Ya, itulah aircon unik untuk sesebuah bas. No? Kalau kita bas yang single deck ni bas yang biasalah. Aircon dia akan berada di atas bumbung. No, di atas bumbung bas. Kalau kata untuk bas yang double deck aircon dia position dia dekat lain pula lah. Okey, nanti ada masa kita akan bercerita pula untuk sistem aircon bas double deck. Okey, no, sistem aircon sama saja tapi dia punya kedudukan dia, tempat dia tu dia akan berlain sikit lah sebab dia bumbung tinggi. Mungkin aircon tu dia tidak berada di atas bumbung. Dia aircon tu berada di dalam bas. Jom kita tengok apakah mesin yang menghasilkan udara yang sejuk di dalam bas. Jom. Okey, kita mati dulu. Kalau kita tak mati dia, sekali kita nak cakap apa pun tak faham. Inilah mesin yang menghasilkan udara yang sejuk di dalam bas yang diberi nama aircon compressor. Aircon compressor ni lah yang saya katakan tadi tu yang menghasilkan tekanan untuk menghasilkan liquid kepada gas yang sejuk dan menghasilkan udara yang sejuk di dalam bas. Okey, dekat kompresor ni bila dikatakan mesin, bermaksud dia ada minyak. Okey, minyak kompresor ni pun dia ada dia punya life dia ada dia punya hayat dia Kalau kita macam minyak enjin setiap 10,000, 30,000 minyak auto. Okey, macam minyak kompresor ni kita akan buat servis penukaran dia setiap 80,000. Boleh dikatakan setiap kali major servis kita akan buat penukaran sekali dengan minyak kompresor. Minyak kompresor ni tak mahal mana Kalau kata tuan-tuan boleh ikut apa yang saya terangkan tentang penjagaan aircon kompresor untuk kenderaan bas dan kenderaan kereta, insya-Allah mungkin long life penjagaan aircon ni akan mengambil masa yang lama baru mungkin akan rosak. Dia akan rosak tapi mungkin dengan penjagaan yang saya kongsikan dengan tuan-tuan tadi tu mungkin boleh melamakan lagi dia punya hayat aircon ni. Contoh macam R&D sesebuah jenama tu dia bagi waranti sampai 10 tahun. Tetapi bila dengan penjagaan yang kita bincangkan tadi tu, minyak kompresor kita tukar filter, cabin filter, kita tukar aircon raya. Mungkin dengan penjagaan tu sistem aircon ni mungkin lebih menambahkan lagi dia punya hayat dia. Mungkin boleh pergi kepada 25 tahun, 20 tahun, mana kita tahu. Semenjak saya duk mengamalkan penjagaan sistem servis aircon ni untuk kenderaan customer saya ni, insya-Allah alhamdulillah memang kebanyakan sistem aircon tu sampai kita pula terpaksa kena tanya follow up customer dah servis aircon ke belum. Sebab apa? Aircon setiap kali bila ikut saya punya schedule tu, aircon tak jadi masalah. Bila tak jadi masalah, pengguna kenderaan tu macam bas ni dia sentiasa selesa bila berada di dalam kenderaan sejuk dengan nyamannya. Jadi kita tak terfikir benda tu kita kena servis setiap masa. Jadi itulah kerja kami sebagai maintenance untuk memperingati tuan punya kenderaan, kapten bas, driver untuk macam mana nak jaga aircon punya sistem. Okey apa yang baik adalah daripada subhanallah taala, yang buruk daripada saya, sama-sama kita kongsi dan kita share ilmu. Mana yang kita tahu, mana tak tahu, kita jangan buat kepala tahu. Okey, luncur!